Ramai yang tengah seronok sekarang sebab yen Jepun tengah murah gila. Semua pakat nak pergi travel, borong barang. Tapi, korang sedar tak ini sebenarnya petanda awal satu malapetaka besar tengah tunggu masa nak meletup. Daus nampak ini bukan diskaun, tapi signal pasaran global bakal runtuh. Jom Daus bongkarkan. Jepun sekarang tengah sakit kepala. Ekonomi dorang stagnan, rakyat bising barang mahal. Jadi kerajaan umum package stimulus berbilion-bilion yen. Nampak macam hero tapi duit tu sebenarnya tak wujud pun. Dorang terpaksa cetak duit baru. Bila duit makin berlambak, nilai yen jadi makin sampah. Ini ibarat gali lubang, tutup lubang. Duit banyak tapi tak laku. Bukan tu je, pelabur besar dah mula cuci tangan. Dorang buang bond kerajaan Jepun sampai yields naik mencanak. Bayangkan, syarikat insurans Jepun sendiri pun takut nak pegang hutang negara dorang. Bila yield naik, kos meminjam jadi gila mahal. Syarikat-syarikat kat sana mula sesak nafas nak bayar hutang operasi. Korang tanya, kenapa Jepun tak naikkan interest rate je untuk selamatkan yen? Tak boleh geng. Hutang Jepun dah cecah 230% daripada GDP, 2 kali ganda lagi teruk dari US. Kalau rate naik sikit je, kos bayar bunga hutang tu akan meletup sampai kerajaan Jepun boleh bankrupt serta-merta. Dorang tersepit. Naikkan rate mati, tak naikkan rate mata wang hancur. Masalah dalaman dah parah, jiran sebelah pula main kasar. China, kawan baik Jepun, tiba-tiba sekat ekspor rare earth. Korang kena tahu, 70% industri kereta dan chip Jepun bergantung pada benda ni. Tanpa rare earth, kilang Toyota, Honda boleh lumpuh. Tambah pula pelancong China ke Jepun jatuh 45%. Hilang berbilion income sekelip mata. Ni part paling penting korang kena ambil tahu. Jepun adalah banker terbesar US. Dorang pegang 1.2 trilion dolar hutang kerajaan US. Sekarang yen tengah nyawa-nyawa ikan. Untuk selamatkan yen, Jepun mungkin terpaksa pecah tabung ni. Dorang kena jual aset-aset US ni cepat-cepat untuk dapatkan cash USD, lepas tu guna duit tu untuk beli balik yen sendiri. Kalau Jepun tekan butang sell, US akan menggigil. Bila lambakan bond US dijual, yields US akan naik mencanak. Ini racun untuk pasaran saham. Hedge funds dan pelabur jerung takkan duduk diam. Dorang akan panic sell sebelum harga jatuh lagi teruk. Market boleh jadi bloodbath. Ingat, falsafah ni, bila US bersin, satu dunia termasuk Bursa Malaysia demam panas. Tapi relax kejap. Ada satu lagi bom jangka tersorok. Namanya yen carry trade. Selama ni pelabur pinjam yen sebab interest murah, pergi labur ke aset US. Tapi bila yen tiba-tiba jadi kuat atau interest Jepun naik, hutang yen tadi jadi mahal nak bayar balik. Jumlah duit yang tersangkut cecah 450 bilion dolar. Kalau margin call berjemaah berlaku, habis satu kampung market global terbakar. Bank of Japan, BOJ, sekarang macam tikus membaiki labu. Buat salah, tak buat pun salah. Pilihan A, naik rate, ekonomi crash. Pilihan B, biar je rakyat mengamuk sebab inflasi. Langkah terakhir, mungkin terpaksa korbankan simpanan US Treasury tu. So, apa game plan korang? Kalau bom carry trade tu meletup, kita mungkin akan nampak correction besar. Pada pandangan korang, berani ke Jepun jual aset 1.2 trilion dolar Amerika Syarikat tu? Atau US akan block dulu? Komen pandangan korang kat bawah.